Satu insiden melibatkan sebuah kereta Pro 2 Myvi mencuri perhatian orang ramai selepas rakaman video tular di media sosial menunjukkan tindakan berbahaya seorang pemandu di kawasan berhampiran Menara TM pada 28 Oktober 2025. Berdasarkan rakaman dashcam, kenderaan tersebut dilihat memasuki susul jalan secara mengejut hingga menyebabkan pemandu perakam terpaksa membrek kecemasan bagi mengelakkan pelanggaran. Namun, selepas dibunyikan hon sebagai isyarat amaran, pemandu Myvi berkenaan didakwa mula menunjukkan sikap tidak berhemah dengan menekan brek secara mendadak beberapa kali sebelum memberhentikan keretanya di tengah jalan. Individu itu kemudian dilihat keluar dari kenderaan, dipercayai untuk bersemuka dengan pemandu perakam. Insiden tersebut mencetuskan perbincangan dalam kalangan pengguna jalan raya yang menasihatkan agar semua pihak mematuhi etika pemanduan selamat serta mengelakkan provokasi di jalan raya. Setakat ini, tiada maklumat lanjut mengenai tindakan susulan terhadap pemandu terbabit. Jalanlah. Jalanlah, kau nak jambret kenapa? Jalan.